sebelum kita start kelas, kita kena baca doa. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua dah get ready ke untuk kita nak belajar hari ni? Dah ready ke belum? Dah ready. Okey. Okay, Alhamdulillah kita dah ready. Okay, sebelum kita start kelas, Ustazah nak bagi tahu dulu. Ustazah nak bagi tahu dulu. Kita nak bagi tahu, akhir kelas nanti kita akan ada apa? Kita akan ada satu kontes, yang mana kontes ni kita akan dapat redeem sejenis hadiah lah, satu hadiah. Khaslah untuk orang yang dapat nombor satu. Okay? Nanti, masa last kelas nanti kita akan buat satu kontes. Okay? Okay, jom. Sebelum Ustazah nak mulakan pembelajaran hari ni, okay, hari ni kita nak belajar tajuk apa? Hari ni kita nak belajar tajuk tentang anggota badan. Okay, anggota badan. Tetapi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan wajah dan mulut. Okay, berkenaan dengan wajah dan mulut. Okay, wajah kita ni ada macam-macam jenis kan? Macam-macam jenis nama. Okey, contoh mata, contoh hidung, contoh mulut. Okey, contoh lagi apa? Contoh telinga. Okey, dekat anggota dekat bahagian wajah kan. Okey, jadi Ustazah sebelum nak mulakan pembelajaran hari ni, Ustazah nak adik-adik jawab. Okey, Ustazah nak adik-adik jawab beberapa soalan. Okey, boleh? Beberapa soalan. Okey, Ustazah akan pilih dekat chat dekat ni lah orang yang angkat raise hand dulu. Okey. Okay, sebelum tu, Ustazah nak minta Zil. Zil ada? Zil ada? Ada. Okay, Zil. Okay, Zil. Mata dalam bahasa Arab kita panggil apa? Ainun. Ainun, pandai. Terima kasih, Zil. Sama-sama. Okay. Dekat Ainur Alisha. Okay, Ainur Alisha ada? Ada tak? Ainur Alisha ada? Tak. Okay, Syafaid. Syafaid ada tak? Cakaplah ada. Ada. Ada? Ada. Ainur Alisha. Oh, Ainur Alisha bukan eh? Okay, Ainur Alisha. Ainur Alisha, hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Uzunun. Hidung kita panggil apa? Buat sikit. Uzunun. Hidung. Cakap buat. Kita panggil Uzunun. uzunun. Uzunun kurang tepat. Uzunun kurang tepat. Okey, kita bagi dekat orang lain pula. Terima kasih Ainur. Okey, kita bagi dekat Hani Sofia. Hani Sofia. Hani Sofia ada? Hani Sofia ada tak? Hani Sofia. Okey. Hani Ada. Sofia. Kalau mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Famun. Famun, pandai. Terima kasih Hani Sofia. Okey. Ustazah nak pilih lagi 2 orang boleh? Okey, Mikael. Mikael ada tak? Mikael ada? Okey, Mikael. Okey. Mikael, kita panggil apa kalau lidah? Tahu tak? Kuat sikit. Lisanun. Lisanun, pandai. Okey, terima kasih Mikael. Okey, last kali nak tanya siapa? Nak tanya Ainur Samayah. Ada tak? Ainur Samayah, maaf. Ada tak? Ya, saya. Ada. Okey. Ainur, kalau wajah, wajah dalam bahasa Arab kita panggil apa? Wajhun. Wajhun, pandai. Okey, terima kasih Ainur. Okey. Okey, boleh tak? Adik-adik boleh ingat tak yang tu? Boleh ingat tak?
Okay. Kalau kita macam mana nak kena ingat ni satu persatu macam susah je. Okay, kalau macam susah, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Sekejap Suka. Okay, get ready Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak kan? Okay, bismillah. Okay, kita nak belajar satu benda. Okay, berkenaan dengan wajah dan mulut. Okay, kalau kita nak tahu apa benda yang kita nak belajar hari ni, okay, yang pertama, sebelum kita nak tahu apa benda yang dekat muka kita, apa benda yang dekat mulut kita, okay, kita akan tahu macam-macam. Kita akan tahu dalam bahasa Arab itu dipanggil apa. Contoh muka, wajhun tadi. Contoh mulut, kita tahu famun. Contoh hidung, tadi ada adik dah jawab anfun. Okay, yang tu kita dah tahu dah serba sikit tentang wajah. Okay, jadi apa lagi pembelajaran yang kita akan belajar hari ni? Bila kita dah tahu dah semua benda yang ada dekat muka kita, okay, semua yang Allah ciptakan dekat muka kita, jadi automatik kita bila kita cakap dekat orang, hidung, sakitnya hidung, contoh, kita tahu hidung kat mana? Hidung kat sini. Contoh lagi, kalau kita kata, aduh sakit mata ni tak boleh nak pergi sekolah, mata merah, contoh. Kalau kita tahu mata merah, mata kita kat mana? Mata kita kat sini. Automatik kita dah belajar apa itu mata, apa itu hidung, betul tak? Okey, jadi bila kita dah tahu dah dekat mana anggota badan, automatik kita akan jawab dekat orang ataupun kita akan bercerita dekat orang benda yang betul tentang badan kita ataupun benda yang betul tentang anggota wajah kita, anggota badan kita, muka kita dan bahagian mulut kita. Okey, kita tengok satu persatu dulu. Okey, yang pertama kita nak belajar hari ni berkenaan dengan wajhi jamilu. Okey, wajhi jamilu. Wajhi ni apa? Tadi ada adik dah cakap dah. Wajhun tu adalah muka. Okey, wajhun tu adalah muka. Bila kita tahu muka, automatik kita selalu cakap cantiknya orang tu, comelnya orang tu. Wajhun jamilun. Okey, wajhun jamilun. Kalau kat sini wajhi jamilu. Okey, maksud dia apa? Maksud dia muka yang cantik. Muka yang cantik. Okey, tu berkenaan dengan wajah. Okey, kemudian kita tengok yang bawah. Okey, yang pertama. Kita nak tahu. Muka tadi kita dah tahu dah kan? Wajah. Wajhun. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil wajah kan selalunya. Jadi lebih kuranglah maksud dia kalau dalam bahasa Melayu wajah. Bahasa Arab wajhun. Wajah bahasa Melayu kita panggil wajah juga. Dalam bahasa Arab wajhun. Lebih kurang kan maksud dia? Lebih kurang kan dia punya sebutan? Okey, itu yang pertama. Okey, kalau dalam BM selalu kita panggil muka lah. Muka tu dekat mana? Ni bahagian muka kita. Bahagian muka kita ni lah yang ada mata, ada hidung, ada mulut, ada bulu kening ni, ada bulu mata. Itu adalah bahagian muka kita. Yang pertama tu. Yang kedua, sya'run. Sya'run tu apa? Sya'run tu rambut. Sya'run tu rambut. Rambut tu kat mana? Kalau perempuan pakai tudung, jadi tak nampak rambut. Kalau lelaki, tak pakai tudung, jadi nampak rambut warna hitam. Ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang macam Maggie. Adalah rambut. Boleh ke kalau kita kata rambut kawan kita tu kita ejek-ejek? Rambut dia macam Maggie lah, rambut dia macam Maggie lah. Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Sebab semua yang Allah cipta, semua adalah sempurna ataupun semua adalah unik. Allah cipta tak ada yang tak sempurna. Maksudnya Allah cipta tu semua indah-indah belaka. Macam tu.
Allah cipta, kita tak bolehlah ejek-ejek orang. Sebab apa? Kalau kita ejek orang, kalau nak kan, jangan ejek kawan. Kesian kawan, tak baik kan. Okey, tu rambut tau. Yang kedua. Okey, baru kedua. Yang ketiga. Ketiga, ainun. Okey, ainun tu apa? Mata. Okey, ainun tu apa? Mata. Kalau mata ni selalu kita buat apa? Mata selalu kita tengok. Mata untuk melihat. Mata untuk melihat. Okey, kalau kita tengok mata kan, ada orang suka buat mata comel macam ni. Ada orang suka buat mata terbeliuk, terkejut. Ada orang suka macam mata sedih, teriak kan, nangis kan, nangis. Lepas tu mata merah. Tu mata juga guna. Lagi ada orang guna mata masa potong bawang, pedih mata. Mata juga guna. Apa benda segalanya kalau kita lihat, kalau kita tengok, kalau tengok TV sekalipun kan, semua guna mata. Betul tak? Semuanya kita guna mata. Jadi, mata dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita panggil ainun. Okey, mata dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita panggil ainun. Okey, tu untuk mata. Okey, keempat. Anfun. Okey, anfun. Anfun tu apa? Hidung. Selalu kan kalau kita pergi buang sampah ke, kalau kita bau durian ke, semua guna hidung. Betul tak? Semua kita guna hidung. Adakah kita guna mata? Tak ada kan? Kita guna semua guna hidung. Hidung ni dia macam punca utama kalau kita nak bau sesuatu. Contoh, bau tayar terbakar kan? Bau tayar terbakar. Bila bau tayar terbakar, automatik bau macam hangit-hangit macam tu. Tu bau tayar. Kalau bau kebakaran bau macam api-api asap-asap. Kalau bau sampah, busuknya bau sampah. Tu bau sampah. Kalau bau mak kita tengah tumis gulai kan, masak-masak kat dapur. Wanginya. Automatik kita lapar. Tu untuk bau dekat hidung. Tu bau dekat hidung. Semua yang kita bau, automatik kita bau dekat hidung. Semua yang kita bau, automatik bau dekat hidung. Hidung tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab kita panggil anfun. Dalam bahasa Arab kita panggil anfun. Okey, anfun tu apa? Hidung. Anfun tu apa? Hidung. Okey, ingat Okey, tu anfun. Kemudian, pipi pula. Pipi pula. Okey, selalunya kan pipi kan comel kan? Gebu-gebu-gebu macam tu. Cuba pegang pipi masing-masing. Gebu-gebu-gebu macam tu. Tu pipi. Pipi kita dekat mana? Pipi kita dekat sini. Ting 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 ting. Ni pipi. Ada yang pipi comel, ada yang pipi kembung macam ni. Ada yang pipi kecil. Semua tu pipi. Pipi tu dekat sini. Ni pipi. Okey, pipi. Okey, pipi dalam bahasa Arab kita panggil khaddun. Pipi dalam bahasa Arab kita panggil khaddun. Okey, ni pipi. Kalau dia tunjuk dekat gambar raja, ada ada anak panah kat sini, ni panggil pipi. Okey, sini panggil pipi. Okey. Kemudian telinga pula. Telinga kita dekat mana? Telinga kita dekat sini. Kalau yang pakai tudung, automatik tak nampak telinga kita. Kalau nampak telinga kita, tu bukan pakai tudung, kan? Kalau kita pakai tudung, tak nampak telinga kita. Telinga kita warna apa, tak nampak. Kita punya telinga bentuk macam mana? Bentuk macam mana, tak nampak. Tu adalah telinga. Okey, kalau lelaki, automatik boleh nampak. Dekat rambut dia tu kan. Dekat rambut dia tu, kat sini ni telinga dia. Dekat sini telinga dia. Okey, telinga dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab kita panggil uzunun. Telinga dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita panggil uzunun. Okey, selalunya telinga kita kan ada dua. Okey, telinga kita ada dua. Okey, bila ada dua telinga, okey, selalunya telinga ni untuk apa? Untuk mendengar. Untuk mendengar. Okey, kalau untuk mendengar, telinga ni untuk mendengarkan. Selalunya kita dengar apa? Yang pertama, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Lagi kita dengar apa? Kita dengar mak kita panggil kat dapur. Mak kita panggil. Ni Atira, mai tolong masak Ustaz. Contoh. Lagi panggil apa lagi?
Untuk apa lagi telinga? Telinga ni kalau kita dengar bunyi gedeguk 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 gedeguk. Tu bunyi juga. Benda yang bunyi-bunyi ni semua kita dengar kat telinga. Benda yang bunyi-bunyi ni semua kita dengar dekat telinga. Tak kisahlah bunyi tu nyaring ke, bunyi tu lembut ke, bunyi tu mendayu ke, bunyi tu kuat ke, semua kita dengar guna telinga. Semuanya kita dengar guna telinga. Okey, tu fungsi telinga. Telinga dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita panggil uzunun. Telinga dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita panggil uzunun. Okey, adik-adik kena ingat ejaan dia sama. Uzunun tu telinga. Okey. Ini ada masuk tadribat. Kita tengok balik satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, yang ni pula berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dekat mana? Mulut tu dekat mana? Mulut tu dekat sini. Mulut tu yang kita tengah bercakap tu lah. Yang kita tengah bercakap ni. Yang ni adalah mulut. Kalau kita tak bercakap tu, ada orang yang Allah bagi keistimewaan dekat dia. Allah bagi keistimewaan dekat dia, tak boleh bercakap. Tapi ada mulut, tapi tak boleh bercakap. Yang tu Allah bagi keistimewaan dekat dia. Kalau kita ada mulut dan ada suara. Okey, yang tu Allah bagi dekat kita. Dekat orang lain ada yang Allah tak izinkan. Fami nazifu. Fami nazifu. Fami itu adalah mulut. Mulut saya nazifu tu apa? Bersih. Mulut saya bersih. Okey. Mulut saya bersih berkenaan dengan mulut. Okey. Yang pertama kita tengok. Dia nak cerita pasal mulut. Okey, mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Famun. Mulut dalam bahasa Arab kita panggil famun. Mulut dalam bahasa Arab kita panggil famun. Okey. Kemudian dekat mulut ni, contoh kita bercakap apa lagi guna mulut? Okey, contoh Ustazah cakap sekarang pun Ustazah guna mulut. Okey, kalau kita makan pun kita makan guna mulut. Kita makan melalui mulut. Okey. Kalau kita minum pun minum melalui mulut juga. Kalau kita apa lagi? Kalau kita menjerit pun guna mulut juga, guna suara juga. Macam-macam kan kita guna mulut ni. Jadi satu je mulut ni. Jahat juga kadang-kadang. Apa dia? Mulut tak boleh mengata dekat orang. Kan? Mulut tak boleh mengata dekat orang. Sebab apa? Satu je kelemahan mulut. Mulut kita ni suka mengata dekat orang. Okey, jadi macam mana kita nak avoid? Macam mana kita nak elakkan mengata ke orang? Kita selalu berkata-kata yang baik-baik. Jangan kita kata ke orang. Contoh tadi lah saya cakap. Kalau kawan kita ada rambut kerinting macam Maggie kan, selalu kita ejek kawan kita macam tu. Rambut Maggie, rambut Maggie, rambut Maggie. Tak boleh, tak baik. Jadi mulut kita ni, kita tak boleh mengata dekat orang. Tak boleh mengata dekat orang. Kena cakap semua yang baik-baik. Boleh? Okey. Yang seterusnya. Asnanun. Okey, ataupun sinun. Asnanun ataupun sinun. Okey, asnanun tu gigi. Nampak tak gigi kita? Gigi kita banyak kan? Tu adalah gigi. Asnanun ataupun sinun tu adalah gigi. Okey, gigi kita ni putih. Semua orang putih gigi. Kalau yang makan coklat tu, gigi dia gelap sikit lah. Gelap sikit lah gigi dia. Jadi, nak putih gigi tu, kena sentiasa gosok gigi. Kena sentiasa gosok gigi. Makan coklat macam mana pun, kena gosok gigi. Supaya apa? Supaya gigi kita tak hitam. Supaya gigi kita bersih. Supaya mulut kita tu wangi kalau kita gosok gigi. Okey. Tu gigi. Ada dua kan? Satu asnanun, satu lagi sinun. Okey, tu gigi. Kemudian lidah. Lidah ni pun dekat bahagian gigi juga. Bukan, dekat bahagian mulut juga. Kan? Lidah ni dekat bahagian mulut. Tapi dekat mana?
dekat dalam. Lidah kita mana? Ni. Yang kita jeli lidah orang tu. Ni. Lidah kita. Okey, lidah kita dekat dalam mulut. Okey, bila lidah kita dekat dalam mulut, selalunya lidah kita fungsi untuk apa? Selalunya lidah kita ni fungsi untuk apa? Fungsi untuk merasa makanan. Contohlah kan, basi makanan ni. Automatik kita boleh rasa. Automatik kita boleh rasa. Manis, pahit, masin, semua kita boleh rasa. Sebab apa? Sebab Allah kurniakan lidah kita untuk merasa. Sebab Allah kurniakan lidah kita untuk merasa. Kan? Okay. Jadi, lidah tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, lisanun. Dalam bahasa Arab, lisanun. Okay, adik-adik kena ingat ejaan lisanun tu macam mana? Okay, tengok ejaan dia betul-betul. Lisanun. Lisanun tu adalah lidah. Lisanun tu adalah lidah. Okay. Okay. Okay, kita repeat. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk satu video. Saya tunjuk satu video. Sekejap Okey. Sekejap ya. Okey, tau. Tangan kanan
Okey, nampak tak lagu tadi? Okey tak lagu tadi? Boleh ingat tak lagu tadi? Boleh ingat tak lagu tadi? Okey. Yang tu adalah serba sikit lagu berkenaan dengan anggota badan. Okey, lagu berkenaan dengan anggota badan. Okay, nanti saya share lagu tu. Okey. Okey, sebelum tu, sekejap. Okey, sebelum tu. Sebelum saya teruskan, kita tengok dulu. Satu persatu berkenaan dengan tadribat. Okey. Berkenaan dengan tadribat. Tadribat ni apa? Tadribat ni adalah latihan. Latihan ataupun latihan lah kita panggil, latihan. Okey. Okey, yang bahagian sini saya nak try tanya kat sini dulu. Okey, Ustazah nak seorang jawab semua ni. Okey, seorang cuba jawab semua ni. Boleh tak kita tengok? Fatih ada tak? Fatih ada tak? Fatih ada? Fatih ada? Ya, Hani Sofia. Hani Sofia ada tak? Hani Sofia ada tak? Kita ada. Kita ada tak apa. Saya try tanya ni dulu sekejap. Sebentar ya. Okey. Okey. Tak apa, kita teruskan dengan satu lagi. Sekejap, saya tunjuk. Okey. Ya. Sekejap ya. Okey. Okey, kita terjawab ini dulu. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Siapa yang boleh raise hand? Okey, Fatih. Soalan nombor 1 jawapan apa? Hidung. Anfun maksud dia apa? Hidung. Anfun maksud dia apa? Hidung. Hidung. Ha.
Hidung. Betul? Betul. Okay. Tanya. Okay, sekali. Seterusnya. Yang kedua, famun. Okay, famun maksud dia apa? Saya pilih sekejap. Alisha Zara. Famun maksud dia apa? Famun maksud dia apa? Ya. Fahmun. Apa? Mulut. Mulut. Pandai. Betul. Tengok betul tak jawapan dia? Betul. Okay, famun tu mulut. Okay, seterusnya. Okay, telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Siti Kaisara ada? Siti Kaisara ada tak? Okay, telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Uzunun. Uzunun. Betul. Betul. Uzunun. Tanya. Okay. Seterusnya tengok lagi yang keempat. Okay, dia kata kat sini adik sudah mulai tumbuh gigi. Okay, adik dah tumbuh gigi dah. Gigi bahasa Arab adalah kita belajar tadi. Gigi dalam bahasa Arab tu adalah apa maksud gigi? Dalam bahasa Arab. Siapa nak jawab? Gigi dalam bahasa Arab kita panggil apa? Family Tihani adakah? Gigi dalam bahasa Arab kita panggil apa? Kat ni. Kita panggil apa? Sinun. Sinun. Sinun, betul. Tanya, kita Betul. panggil sinun. Kita panggil apa? Kita panggil sinun, betul. Okay, kita Betul. panggil sinun. Okay, sinun tu Tak, gigi sinun dalam bukan. bahasa Arab. Okay, sinun tu gigi dalam bahasa Arab, betul. Okay, yang kelima. Okay, tengok yang kelima. Yang kelima, khazun. Khazun tadi. Khazun tadi apa? Khazun tadi apa? Wajah, pipi, mata. Siapa nak jawab angkat tangan. Siapa nak jawab angkat tangan. Aulia. Aulia, khazun maksud apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Melayu. Pipi. Pipi. Betul. Pipi. Tanya. Okey. Seterusnya. Sekejap Wajhun. Syarun. Put. Wajah, Okay. wajah. Wajah. Betul ke wajah? Wajah. Betul. Betul. Tanya. Okey, seterusnya. Kita bagi kat siapa lagi? Syaiful Haris ada? Nak jawab raise hand je tau. Syaiful Haris ada? Okay. Okey. Lisanun. Lisanun maksud dia apa? Lidah. Lidah. Betul tak? Ahsan tak? Betul. Okey, kemudian Ainun. Ainun dalam bahasa Arab kita panggil apa? Panggil apa? Kak, kalau kita bina jadi hijau. Ainun bahasa Arab kita panggil apa? Okey, kita nak pilih Auji lah, Auji. Ainun dalam bahasa Arab. Bukan, Ainun tu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Apa? Ainun. Ainun. Ainun.
Apa dalam bahasa Melayu? Tak Ustazah. Apa, Ainan? Tak. Ma? Mata, mata, mata. Mata. Okey. Okey. Kepala, bahasa Arab kita panggil apa? Kepala, Kepala. Kepala dalam bahasa Arab kita panggil apa? tak Ustazah. Kepala dalam bahasa Arab kita panggil apa? Rasul, Panggil apa? Rasul. Roksun. Ni. Hmm. Ustazah. Okey. Yadun. Yadun. Yadun maksud dia apa? Bagi kat Alif Iman pula. Okay, Yadun maksud dia apa? Okay, Alif Iman ada? Yadun. Maksudnya Apa Yadun? Ingat tak sebelum ni kita dah belajar? Yadun tu apa? tangan. Ingat tak? Tak ingat ai. Yang lain saya ingat lah. Apa dia Yadun? Tak ingat. Tak ingat? Okay, tak ingat. Tak ingat yang lain. Okay. Yadun tu tangan. Yadun tu tangan. Okay, Betul. kalau rambut kita belajar tadi kan. Rambut tu sya'run. Sya'run tu rambut. Kalau tangan, yadun. Kalau kaki, rijlun. Yang ni kita dah belajar dah hari tu. Okay, tapi malam ni ada soalan macam ni kat dalam ni. Saya tunjuk juga. Okay, yadun tu tangan. Okay. Okay, dah habis soalan kat sini. Okay, boleh lagi ke kita buat soalan ni? Boleh lagi ke kita buat soalan ni? Boleh. Boleh kot. Boleh? Boleh Sekejap Boleh. tau. Okay. Okay. Soalan dekat sini pula. Sebelum kita jawab lagi soalan yang kena kontes tu, kita jawab soalan kat sini dulu. Okay. Apakah Ke? Okay. Tengok dulu. Okay, dekat soalan ni pun dia ada penambahan beberapa beberapa tempat dekat wajah kita. Sekejap kita tengok. Okay, apakah wajah dalam bahasa Arab? Okay, apakah wajah dalam bahasa Arab? Okay, wajah. Kita dah belajar tadi dah wajah. Firhan Akil ada tak? Firhan Akil ada tak? Ada. Ada. Okay, wajah dalam bahasa Arab kita panggil apa? Wajahun. Wajahun. Pandai. Kita tanya. Okay. Seterusnya yang kedua. Tengok soalan yang kedua. Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Iris Kalisha ada? Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Iris Kalisha ada tak? Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Ada tak?
Alis Kalisha ada? Hidung. Apa? Bahasa Arab. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Sekejap. Saya pilihkanlah. Hidung dalam bahasa Arab kita panggil anfun. Okey. Hidung dalam bahasa Arab kita panggil anfun. Okey, terima kasih. Okey, yang ketiga. Siapa nak jawab angkat tangan. Okey, siapa nak jawab yang ketiga ni kena angkat tangan. Okey. Alisha Zara. Alisha Zara. Ada tak? Alisha Zara ada? Ya, saya. Okey. Okey, Alisha Zara. Kening dalam bahasa Arab kita panggil apa? Ni kita tak belajar tadi. Panggil apa? Agak-agak. Hajibun. Hajibun. Betul tak? Wah, betul. Hajibun tu kening. Betul. Hajibun tu kening. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey, kemudian. Apakah mata dalam bahasa Arab? Okey, mata dalam bahasa Arab. Mata tadilah yang terbeliak ada, yang sedih ada, yang nangis ada. Tu untuk mata. Okey, mata. Siapa kita nak bagi? Umar. Okey, Umar. Umar ada tak? Umar, mata dalam bahasa Arab kita panggil apa, Umar? Umar, ada tak? Tak ada? Okey, Umar tak ada, kita bagi dekat orang lain. Sekejap Sharina Sam ada tak? Sharina Sam ada tak? Ada. Ada, okey. Mata dalam bahasa Arab kita panggil apa, Dek? Aino. Panggil apa? Aino. Panggil? Aino. Ainun, pandai. Kita panggil Ainun. Ainun kita panggil untuk mata. Pandai, tahniah. Okey, Ainun kita panggil untuk mata. Kalau nama kawan kita nama Ainun tu, tu nama untuk maksud dia mata lah. Ainun tu maksud dia mata. Apakah lidah dalam bahasa Arab? Okey, lidah dalam bahasa Arab ni apa? Lidah dalam bahasa Arab ni apa? Yang jeli lidah tu, yang tak baik tu kan? Farid ada? Farid ada? Ada tak Farid? Tak ada? Okey, tak ada tak apa. Kita try tanya kawan yang lagi satu sekejap ya. Farisha Sofia ada tak? Farisha Sofia ada? Farisha Sofia ada? Ada. Ada, okey. Farisha Sofia, lidah dalam bahasa Arab kita panggil apa? Dan. Panggil? Lidah. 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 Yang warna biru tu. Warna biru. Betul ke warna biru ni? Warna purple. Tadi kata warna biru. Biru ke purple? Satu je pilih. Purple. Purple? Sekali lagi. Biru ke purple? Purple. Purple. Betul, purple. Lidah kan? Lidah dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab, yang mana ada huruf lam kat sini? Yang warna biru tu. Yang warna biru, pandai. Yang warna biru ni ada huruf lam. Jadi, lidah kan dalam bahasa Melayu. Dia kan L-I kan? Dia sama dengan lam. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, lisanun, dia start dengan huruf lam.
baris bawah juga. Jadi li juga. Okey, jadi kalau kita nak ingat, lidah dengan lisanun dia lebih kurang. Sebab apa lebih kurang? Sebab depan dia sama. Macam itulah kalau kita nak ingat. Okey, lidah dalam bahasa Melayu, lisanun dalam bahasa Arab. Pandai. Terima kasih. Okey. Yang keenam. Okay, yang keenam. Kepala dalam bahasa Arab tu apa? Oh, dah dengar banyak kali dah ni kepala ni. Kepala dalam bahasa Arab tu apa? Okey, saya dah try cari. Siapa nak jawab ni? Saya lagi. Kaira Erina. Eh, 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 eh. Kaira Erina. Kaira Erina ada tak? Lagi. Kaira Erina ada tak? Kaira Erina ada tak? Ada tak? Tak ada. Fatimah? Fatimah ada Fatimah? Fatimah ada tak? Ada? Ada, okey. Fatimah, kepala dalam bahasa Arab kita panggil apa Fatimah? Safatun. Cantik, kejap. Mesej cantik. Cikgu buka. Saya dah buka dah. Tak boleh buka. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Safatun. Chat. Ya. Tiba-tiba kena nama saya dah rugi pula. Kan? Premium juga. Premium mata. Fatimah ada kah? Tak Fatimah boleh. ada kah? Tengok tak boleh buka. Tak sini. Fatimah ada kah? Ada? Ada, okey. Kepala dalam bahasa Arab kita panggil apa? Oksun. Ra'sun, warna biru ni eh? Ya. Betul, Sanya. Okey, seterusnya. Yang ketujuh. Yang ketujuh ni. Okey, yang ketujuh. Apakah rambut? Rambut dalam bahasa Arab kita panggil apa rambut? Rambut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Okey, sekejap. Susah nak pilih orang. Sekejap ya anak-anak. Cikgu. Cikgu. Ya saya. Tadi kan cikgu panggil Kaira Erina kan? Ya. Tadi unmute. Oh, tadi tak ada line eh? Okey, tak apa. Sekarang jawab. Okey, rambut dalam bahasa Arab panggil apa Kaira Erina? Tahu tak? Kaira ada kah? Ada? Rambut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Tahu? Ha? Ruk button. Rambut. Ruk button. Rukbatun. Betul ke rukbatun? Tadi kita ada, tadi kan masa solat terang, ada tak saya sebut rukbatun? Tak. Ada tak? Tak. Tak ada. Okey. Jadi satu lagi. Satu lagi peluang jawab. Yang mana satu rasa-rasa rambut dalam bahasa Arab? Yang mana? Rambut. Aisyah. Yang mana? Syarun, betul. Syarun tu rambut. Syarun tu rambut. Okey. Syarun tu rambut, okey? Terima kasih. Sama. Gigi ada dua tadi. Rukun nak tadi. Cuba siapa ya? Gigi dalam bahasa Arab kita panggil apa? Cuba. Gigi dalam bahasa Arab kita panggil apa? Asma Salsabila ada tak? Asma Salsabila ada? Ada tak? Okey, sekejap. Okey, Asma. Okey, Asma. Asma Salsabila. Ada tak?
இன்னும் வேணா சொல்லு. அதனால அங்க உட்கார சொல்றேன். அங்க உட்கார் போ. Nabihah Johari ada tak? சரிம்மா. Nabihah Johari ada tak? சரிம்மா சொல்லு. Ya saya. சரிம்மா. Okay, Nabihah. Gigi dalam bahasa Arab kita panggil apa? Asnanun. Yang mana? Asnanun. Gigi. Ada dua tadi. Salah satu. Yang mana rasa macam gigi? Sinun. Yang mana? Sinun. Sinun, betul. Sinun ataupun asnanun. Ada dua. Sinun ataupun asnanun. Betul. Tahniah, terima kasih. Okey. Yang ke-9. Telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Okey, telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Okey. Farisha Sofia ada tak? Farisha Sofia ada tak? Okey, Farisha Sofia ada? Ada? Okey, Farisha. Okey, telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa? Telinga. Kita panggil apa telinga? Yang warna merah. Warna merah. Betul, warna merah. Betul? Betul. Okey, betul. Uzunun adalah untuk telinga. Tahniah. Okey. Yang last sekali, yang ke-10. Okey, 10. Okey, sekejap ya. Okey, 10. Mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Sekejap. Okey, saya nampak. Iriatul ada? Iriatul ada? Iriatul ada tak? Iriatul. Ada? Iriatul ada? Kita ada? Okey. Saya bagi dekat orang lain. Ada. Iriatul? Okey, iriatul. Okey, mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa iriatul? Mulut dalam bahasa Arab. Famun. Amun. Warna hijau. Betul. Tanya. Betul. Pandailah semua orang. Dah pandai semua orang. Okey. Betul. Semuanya betul. Okey. Kalau ada salah tu tak apa. Sebab apa? Sebab kita tengah belajar. Jadi jangan sedih kalau salah tau. Jangan sedih kalau salah. Kita tengok jawapan. Okey. Kat sini. Okey. Tadi kan kita tengok. Apa wajah dalam bahasa Arab? Wajah. Okey. Saudara tengok kan? Wajah. Dalam bahasa Melayu kita panggil wajah. Dalam bahasa Arab kita panggil wajhun. Dalam bahasa Melayu kita panggil wajah. Dalam bahasa Arab kita panggil wajhun. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, hidung. Hidung kat mana? Hidung kat sini. Okey. Hidung untuk apa? Hidung untuk bau. Okey. Hidung dalam bahasa Arab kita panggil anfun. Okey. Hidung dalam bahasa Arab kita panggil anfun. Okey, kemudian yang ketiga, kening. Ni bahasa baru pula. Bukan bahasa baru. Kosakata baru. Perkataan yang baru. Dekat muka kita ada kening. Ada kening. Kening kat mana? Kening kat sini. Ni kening. Ni kening. Okey. Kening kita yang cantik ni, yang ni kening. Kening dalam bahasa Melayu. Dalam kita panggil hajibun. Dalam bahasa Arab kita panggil hajibun. Hajibun tu kening. Hajibun tu kening. Okey. Kemudian yang keempat. Okey, yang keempat. Mata. Okey, mata. Okey. Kening tadi kat sini kan? Kening kat sini. Mata kat sini. Kening atas mata. Mata bawah kening. Jadi, mata dalam bahasa Arab adalah
Ainun. Mata pun. Mata dalam bahasa Arab adalah ainun. Okey. Okey, kemudian. Okey, lidah. Mata dah tengok, kening dah tengok, hidung dah tengok, rambut dah tengok. Lidah pula. Lidah dalam bahasa Arab kita panggil lisanun. Lidah dalam bahasa Arab kita panggil lisanun. Okey, lisanun tu lidah. Okey, kemudian kepala. Kepala dalam bahasa Arab kita panggil ra'sun. Kepala dalam bahasa Arab kita panggil ra'sun. Okey, rambut. Okey, rambut dalam bahasa Arab kita panggil sya'run. Rambut dalam bahasa Arab kita panggil sya'run. Ha? Setakat ni ada seorang dia darjah 4 yang tak dapat jawab. Tapi ada seorang budak darjah 3 atau darjah 2 macam tu tak boleh jawab. Tak apa, biasalah. Okey, yang ke-8. Kan cakap Yang saya jawab betul ke-8 tadi. gigi. Yang Gigi. ke-8 gigi. Okey, gigi. Gigi kan yang ke-8. Gigi dalam bahasa Arab kita panggil sinun ataupun asnanun. Sin ataupun asnanun. Okey, tu untuk gigi. Sinun ataupun as. Tak nampak kalau pakai tudung. Kalau lelaki nampak je telinga. Okey, telinga dalam bahasa Arab kita panggil uzun. Telinga dalam bahasa Arab kita panggil uzun. Okey, last kali yang ke-10. Okey, yang ke-10. Okey, mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Mulut dalam bahasa Arab kita panggil famun. Okey, mulut dalam bahasa Arab kita panggil famun. Okey, kemudian. Okey, boleh ingat? Boleh ya? Tengok-tengok dia punya ejaan betul-betul. Okey, tengok ejaan dia betul-betul. Okey. Tengok ejaan betul-betul. Okey. Baru kita boleh buat kat sini. Baru kita boleh buat kat sini. Okey. Okey, kita buat tadribat dulu. Satu je kita buat tadribat. Okey. Okay, nampak kan? Okey. Satu page ni saja saya nak buat. Okey, yang mana gigi, yang mana lidah, yang mana mulut. Okey. Yang mana gigi, yang mana lidah, yang mana mulut. Aisyah. Aisyah ada tak? Aisyah tak ada? Okay, Aisyah tak ada. Asfar Aish. Asfar Aish ada tak? Asfar Aish ada tak? Asfar Aish? Asfar Aish? Ya, saya. Okey, ada. Okey, Asfar Aish. Okey, tu cuba bagi tahu Ustazah, gambar yang pertama ni, yang ni, gambar apa? Gambar gigi. Gigi, pandai. Gigi dalam bahasa Arab kita panggil Sinun. sinun. Pandai, ahsan tak? Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya, yang kedua. Yang kedua, siapa nak jawab? Angkat tangan. Yang kedua, siapa nak jawab? Angkat tangan. Aish Sarana Suha ada tak? Aish Sarana Suha ada? Aish Sarana Suha ada? Tak ada? Okey. Duha ada duha? 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 Duha ada tak?
Duha ada? Tak ada? Alif Farisi dengan Alif Fatih ada tak? Alif Farisi dengan Alif Fatih ada tak? Ada? Ada. Ada, okey. Ada. Okey. Antum kena jawab lah seorang satu tau. Okey, lidah dalam bahasa Arab kita panggil apa? Lisanun. Good. Pandai. Okey, sebelah ni mulut kan? Mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Famun. Famun. Ahsanta. Okey, tahniah. Betul. Betul semua. Okey. Memandangkan dah semua dah macam dah pandai ni. Semua dah beringat. Semua dah pandai kan? Okey, jadi Ustazah, kita akan teruskan dengan kontes. Okey, kita akan teruskan dengan kontes. Okey, get ready tak untuk kontes ni? Get ready tak untuk kontes? Get ready ya? Okey. Okey, semua get ready. Saya nak paste link sekejap. Sekejap. Sekejap ya. Okey. Adik-adik boleh tekan dekat yang grup tu. Saya bagi. Saya bagi link. Sekejap saya share dekat chat. Sekejap ya. Saya share dekat chat. Okey, sekejap saya share dekat chat. Okey, sambil-sambil tu boleh ulang kaji dulu. Yang tadi mulut panggil apa? Lidah panggil apa? Okey, boleh ulang kaji dulu. Seterus saya buka. Okey. Ya. Okey. 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 Boleh get ready. Tekan link ni. Okey. Nampak tak dekat meeting chat tu? Nampak tak dekat meeting chat tu? Adik-adik tekan link tu. Nampak tak? Nampak kan? Dekat chat tu kan? Okey. Tekan link tu. Okey. Kita tekan link tu sekejap. Okey. Okey. Dah tekan eh? Dah tekan belum link tu? Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay. Okay. Sekejap ya. Okay. Adik-adik boleh enter code ni. Enter code tu 355487. Kalau tak boleh masuk lagi boleh enter code tu 355487. Okay, jangan jawab lagi tau. Okay. So saya dah send link dekat chat tu. Tekan link dekat chat tu dulu. Okay. Lepas tu okay. Adik-adik kena tulis nama penuh dekat sebelum kita nak join tu. Okay, tulis nama penuh dulu kat situ. Nama penuh. Sebab apa nak kena tulis nama penuh? Sebab nanti kita akan panggil nama penuh tu sebagai pemenang lah. Kita akan cari nama penuh tu sebagai pemenang yang pertama. Okay. Kemudian kalau Ustazah tak cakap start lagi, jangan start jawab. Kita kena jawab sama-sama. Okay. Kemudian Ustazah akan pilih satu pemenang daripada jawapan yang ada dijawab. Okay. Dapat apa? Dapat apa? Dapat hadiah dia Kafa X. Okay, dapat hadiah Kafa X dan akan dapat kod khas untuk nak akses Kafa X tu. Okay? Boleh ya? Okay, masuk tak lagi? Masuk tak lagi? Boleh masuk tak? Boleh masuk tak? Okay, boleh masuk tak? Baru ada 7 participant ni. Oh, invalid eh? Sekejap. Tak ya. Eh? Okay, kejap. Kejap tau. Kejap ya adik. Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Kejap. Bismillah. Okay.
Okey, adik-adik boleh ambil kod ni 077059. Adik-adik boleh ambil kod baru 077059. Boleh ambil kod baru 7059. Okey, lagi 9 minit kita start eh. Okay, boleh tak lagi? Okey, lagi 9:22 kita start. 9:22 kita start. Okey. Okey. Okey, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cukup 60 orang kita start. Okey, dah. Okey. Kita boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Okay. Next. Okay. Next. Okay, next.
perempuan dalam bahasa Arab? Ada dua tadi kan? Nun dengan S. Okey. Yang ni soalan bonus. Katifun. Ambil warna hijau. Katifun. Sekejap ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, yang ni dah pilih kan? Katifun. Okey, pilih yang warna hijau. Okey, semua pilih warna hijau. Ni bonus. Okey. Dah kan? Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Hidung dalam bahasa Arab kita panggil apa? Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Okey. Telinga. Telinga dalam bahasa Arab kita panggil apa?
Okay, next. Pipi dalam bahasa Arab tu apa? Pipi, pipi. Kalau kata macam comel dia tu, pipi apa? Yang 14 sekarang. Okay, dulu. Okay. Mulut. Mulut tu dia mulut. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Mulut senang je. Okey, lagi 14 orang. Mulut dalam bahasa Arab kita panggil apa? Okey. Mata dalam bahasa Arab apa? Mata, mata. Go, 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 go. Mata dalam bahasa Arab kita panggil apa? Mata. Lawa lah mata dia. Ada warna kuning, warna biru. Macam mana? Lengkit sikit. Gigi dalam bahasa Arab apa? Gigi dalam bahasa Arab apa tadi? Ada dua. Sinun, satu lagi. Sinun, satu lagi. Sinun, satu lagi. Okay. Okay. Last question. Lidah dalam bahasa Arab kita panggil apa? Last.
Okey. Okey. Alhamdulillah dah selesai dah kontes untuk hari ini. Okey, selesai kontes untuk hari ini. Okey, jadi adik-adik semua okey jawab hari ni? Okey tak jawab? Okey semua. Okey, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Okey, sebelum kita habiskan kelas, kita ambil gambar dulu boleh?